Mula-mula buat tu ke main lah. Ho, excited si awak. Apa bakal mula-mula hangit letung. Ha, tengok ni. Hei, jolo si awak. Cik Ibi pergi juga dengan tangan Cik Ibi. Suruh nak tapas sendiri dengan tangan Cik Ibi ni si awak. Tak tahulah apa dia buat lorak gaduh. Gak patu hari ni nyo Cik Ibi jugolah sikit tidak duk lorak gaduh. Tapi kat tangan pula jadi warna merah. Tak tahulah pergi sumbu badak apa lah. Tak tahu Cik Ibi. Gerai sungguh lah. Tapi nak ayaknya resepi kali ni senang je. Awak kerak dua wrap tu. Lepas tu gulung-gulung macam ni. Bubuh lidi deh. Biar dia takut gitu. Letak atas tray. Sembuh minyak sikit. Lepas tu kat bakar. Awak tengoklah Cik Ibi bakar mula-mula. Lah. Hangus letak. Bukan kapur saya awaknya. Sebabnya mula-mula bakar tu dia macam bobo masuk gitu. Cik Ibi takutnya lembek. Cik Ibi pergi tambah pula suhu. Sebenarnya pada dah dengan suhu. Suhu Cik Ibi letak dekat kapsi yang ni. Untuk iti dia pula kita masukkan chips. Ikutlah nak bubuh chips ke apa. Bubuh bahan-bahannya ialah Cik Ibi bubuh shiitake, jagung, tuna, yogurt, mayonnaise. Gak patut awak gaul-gaul siapa kata macam ni. Masuk siap tu awak buai lah lidi lama kecoh-coh telai mati. Tak ada pas sampai dah pula dah kini. Lepas tu awak pahit-pahit lah bubuh. Bukan pahit. Awak bak bubuh dalam kong tu kak. Bubuh cheese. Bubuh cheese tabur dengan mix herb. Allah nyakut molek bakar sekali lagi semeta. Lepas tu sudah dah saya awak. Sedap saya awak dia rasa. Ambil review lagi. Macam roasted kong lah ibu. Roasted kong jangan lah. Okey lah.